Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji diminta oleh sahabat-sahabat Pak Haji untuk mengulas satu kenyataan daripada OKU. OKU ni bukan orang kurang upaya, tetapi orang kuat UMNO, yang mana video beliau telah viral yang marahkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri, yang mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri itu terkena kifarah apa yang berlaku sekarang ni mengenai duit sebanyak 170 juta lebih, termasuk jongkong emas sekali. Jadi apa yang beliau katakan dalam video beliau tu, OKU ni, dia telah marah kepada Ismail Sabri kerana semenjak Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9, Ismail Sabri ni degil, tak mau dengar cakap ahli-ahli UMNO, tak mau dengar cakap ketua-ketua bahagian, tak mau tolong bosku tentang apa yang berlaku dalam diri bosku sekarang ni. Berbagai-bagai lagi pertuduhan yang dianggapkan kepada Ismail Sabri. Dan dia juga menghentam kepada penyokong-penyokong dalam Ikatan Nasional, pembangkang lah, mengatakan bahawa jangan nak salahkan UMNO, sikit-sikit kata UMNO sakau, sedangkan yang menjadi Perdana Menteri ke-9 tu adalah daripada Kerajaan Ikatan Nasional. Dia pun tunjuk gambar Guru Haji Adi Awang, yang mengatakan bahawa kerajaan yang waktu zaman Ismail Sabri itu Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi sebenarnya walaupun Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke, ataupun apa sajalah kerajaan pada waktu tu yang dipanggil Kerajaan Keluarga Malaysia, tetapi yang pastinya Perdana Menteri itu adalah Perdana Menteri daripada UMNO. Datuk Seri Ismail Sabri adalah ahli UMNO dan mempunyai jawatan tertinggi dalam parti UMNO. Okey, jadi apa yang dikatakan oleh OKU ni, Ismail Sabri ni kena kifarah, kan, berbagai-bagai tomahan ataupun kata-kata terhadap Datuk Seri Ismail Sabri ni. Saya lihat OKU ni dia tak cermin diri dia sebenarnya. Jadi apa yang berlaku dalam video tersebut, saya Pak Haji harapkan kepada anak-anak papa supaya nasihatkanlah OKU tu, bulan-bulan puasa jangan herdik orang lebih-lebih, jangan kata orang lebih-lebih. Pak Haji cakap benda fakta yang tak hina, tak keji orang pun, anak papa kata Pak Haji tak betul bulan puasa ni, kan. Jadi kalau nak guna alasan bulan puasa, Pak Haji hari ni nak gunakan alasan bulan puasa. Jadi patutnya anak papa nasihatkan OKU tu, jangan terlalu lebih sangat mengata Datuk Seri Ismail Sabri, sedangkan OKU yang bercakap tu dia pun ada masalah. Jadi ginilah OKU, Pak Haji tak nak sebut nama dia, tapi Pak Haji rasa ramai rakan-rakan Pak Haji tahu siapa yang Pak Haji masukkan OKU tu. Dia kata Ismail Sabri ni kena kifarah pasal kes yang 170 juta. Padahal Ismail Sabri belum kena tangkap masuk lokap. Dia baru dipanggil untuk memberikan keterangan. Memberi keterangan ataupun nak ambil rakaman percakapan Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi OKU yang melalak ni, dia dah duduk berapa hari dalam lokap SPRM. Dia pun kena tangkap SPRM. Kan? Jadi siapa yang kena kifarah dulu? Dia kena kifarah ke atau Ismail Sabri kena kifarah? Ismail Sabri belum ditahan dari dalam lokap. Tetapi orang yang melalak ni, OKU yang melalak ni, dia dah kena tahan. Pun kena kes SPRM. Jadi jangan kata orang kena kifarah sedangkan diri pun dah kena. Dah duduk dalam lokap SPRM. Yang mana OKU ni dulu mengambil duit daripada seorang ustaz. Kan? Jadi lain kali jangan kata orang, jangan nak menjatuhkan hukum awal-awal kepada seseorang. Pak Haji bukan nak bela Datuk Ismail Sabri. Pak Haji tak nak bela kepada sesiapa. Tapi Pak Haji bercakap ni atas dasar kebenaran, atas dasar keadilan. Kan? Kalau Ismail Sabri itu bersalah, dia terimalah hukuman. Bila dah terima hukuman, itu baru Allah panggil kifarah. Hukuman dia macam bosku tu, okey, kalau kita nak katakan bosku kena kifarah, berkemungkinan yang tahu kifarah tak kifarah atas yang punya diri.
Sebab apa? Setiap kifarah yang Allah bagi kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, yang melakukan perkara dosa. Kemudian Allah balsirkan dosa mereka dengan memberi kifarah. Kan? Jadi yang pasti sekarang ni sepatutnya OKU tu kena cakap yang betul jelas dia kena kifarah adalah bosku. Sebab dia dah jatuh hukum, dia kena masuk dalam penjara. Macam Abah belum lagi masuk penjara. Ismail Sabri belum lagi dia ditahan dalam lokal SPRM. Tapi OKU ni dah duduk lokal SPRM. Sebab tu kita jangan terlalu mudah nak menjatuhkan hukum kepada seseorang. Kalau kita tak tahu nak bercakap tentang ilmu agama. Okey, kalau macam gitu, Wak Jahid ni kes apa pula? Dah ada firma pasi, tiba-tiba dah tarik handbrake dan Wak Jahid dibebaskan. Itu kan dikategorikan Wak Jahid dibebas daripada kifarah ke? OKU, ini Pak Haji nak tanya. Sebab tu kita kena faham agama. Kifarah dan istidraj. Antara kifarah ni kadang-kadang kalau kita belajar agama ni, kifarah ni dia bagi kepada orang-orang yang melakukan dosa. Tapi kan bagi orang-orang yang beriman, kifarah ni dia akan mengatakan berapa tu Allah nak menebus dosa dia, nak membalas dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi kalau orang yang beriman dan beramal soleh, dia kena ingat sahabat, beriman saja tak sama dengan orang yang beriman tapi beramal soleh. Sebab tu dalam Quran, orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang beramal soleh. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh, yang tidak melakukan banyak dosa, tetapi Allah bagi dia musibah, Allah bagi dia bagi dia kifarah, itu dipanggil ujian. Kita gelarkan ni ujian. Allah nak menguji seseorang yang beriman dan beramal soleh. Seperti mana dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak lagi engkau dikatakan orang yang beriman selagi engkau tidak diuji. Jadi kita jangan mudah nak kata orang tu kena kifarah ke, kena apa ke. Kan? Kadang-kadang macam kita tengok sekarang ni, orang yang jahat, orang yang samun, orang yang perasuah, orang yang tinggal solat, orang yang buat maksiat, tetapi kehidupan dia mewah. Macam contohnya Wak Jahid, 47 kes, dia yang tahu dia samun tak samun. Kan? Tapi mahkamah telah memberi satu tanda aras, mana dah ada prima facie. Kan? Tapi dia dibebaskan dan walaupun tak dilepaskan, tapi walaupun tak dibebaskan. Tapi bermakna di situ kita boleh kategorikan bahawa sesungguhnya Wak Jahid ni diberikan istidraj. Kita boleh katakan, tapi kita tak perlu nak kata sebab apa. Kita jangan mudah untuk menghukum orang tu tentang hukum hakam. Kita hanya mengikut hukum, jangan sekali-sekali kita menjatuhkan hukum. Kan? Orang yang kena istidraj yang Allah bagi ni sahabat-sahabat, dia maksiat ke, dia tak semayang ke, dia apa saja, Allah bahkan bagi kemewahan, pangkat, jawatan. Tengok, 47 kes bebas, dapat lagi jawatan Perdana Menteri. Kan? Kalau kita nak kata Wak Jahid kena istidraj, mungkin boleh. Tapi jangan kita mudah nak menjatuh hukum. Biarlah hukum yang menentukan. Kan? Tapi kepada orang OKU ni, yang bercakap pasal Datuk Ismail Sabri ni, kena hati-hati sikit. Yang kau bercakap, kau pun dah kena dengan SPRM. Itu sebab Pak Haji cakap macam gini, orang kata, Pak Haji cuba nak membela Datuk Ismail Sabri. Pak Haji tidak ada makan satu sen duit pemimpin-pemimpin parti, ataupun pemimpin-pemimpin politik. Pak Haji bukan macam influencer lain, konon-konon nak backup Ismail Sabri, konon-konon nak memperjuangkan nasib Ismail Sabri semata-mata untuk mendapatkan habuan. Pak Haji bukan macam itu. Dan Pak Haji tak nak kepada sahabat-sahabat Pak Haji yang lain, kita membela kepada perkara-perkara yang kita belum tentu anggap itu benar ataupun salah. Lebih baik kita lihat dulu, kita cuma bagi peluang kepada SPRM supaya membuat kerja-kerja yang sepatutnya. Tapi bagi Datuk Seri Ismail Sabri, kalau beliau benar dizalimi, inilah bulan yang paling baik, bulan yang paling tepat sekali untuk Ismail Sabri tiap-tiap malam solat hajat, solat tahajud, minta kepada Allah Ta'ala, tunjukkan kepada orang-orang yang menzalimi beliau. Itu ajaran Islam yang sebenar. Jadi Pak Haji menasihat kepada OKU, tak payah nak melalak kepada penyokong-penyokong bosku. Bersyukur, kita reda dengan apa yang bosku terima, hukuman, anggap itu sebagai satu ujian bagi bosku. Sekurang-kurangnya mungkin Allah nak membersihkan dosa-dosa bosku selama beliau menjadi Perdana Menteri. Kan? Lebih baik dihukum di dalam dunia, jangan dihukum di akhirat. Lagi pedih sahabat-sahabat. So nasihat kepada OKU, yang pro kepada Wak Jahid, janganlah nak mengatakan bahawa sesungguhnya Datuk Ismail Sabri ni kena kifarah. Korang punya turn akan
akan datang. Allah tu maha adil. Jangan kau orang rasa kau kutuk, kau hina Ismail Sabri di atas apa yang berlaku. Kau ingat kau punya masa tak kena. InsyaAllah Wak Jahid punya masa bakal kena. Papa Nun punya masa akan kena. Dan pemimpin-pemimpin yang zalim dalam Pakatan Harapan ni insyaAllah akan kena. Cuma Allah saja yang akan menentukan masanya. Sahabat-sahabat, itu sajalah perkongsian Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.